Keduanya sedondong berbaju oranye, begitulah mesra dan sportingnya keluarga Bella Astila dan keluarga Syed Saddiq berhari raya pada tahun ini. Apa yang melucukan, mereka bersama-sama tepuk tangan mengikut trend lagu raya terkini bagi merapatkan silaturahim antara dua keluarga. Malah antara Bella dan Syed Saddiq juga jelas sudah tidak main sembunyi lagi untuk melafazkan ucapan sayang sama ada secara live atau secara berhadapan. Mungkinkah itu memberi petanda bahawa jodoh mereka makin dekat? Ada yang meneka dan mendakwa bahawa kemungkinan tidak lama lagi rombongan merisik akan berkunjung ke Sabah bagi menyatukan dua hati. Jika ia menjadi kenyataan, pastinya ramai peminat bas akan melonjak riang kerana impian dan hajat jadi kenyataan. Selamat Hari Raya untuk semua. Moga Hari Raya Aidilfitri kali ini membawa kebahagiaan buat kita semua. Is that you? Sorry, ni 2018 punya. Saya tak ada sampul lagi. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.